Dan dulu paparan berkenaan dengan warisan Bugis. Tarian Bugis yang semakin pupus seperti tarian Poja, tarian Patenung dan Zapin Cemara oleh kumpulan kesenian Citra Ugip. Banyaknya tarian semua hari ini. Tarian Bugis bukanlah persembahan kebudayaan yang sering kita lihat atau tonton. Namun sejarah tarian Bugis ini amat menarik untuk dipelajari dan dihayati. Ini kerana setiap satu jenis tarian yang dipersembahkan mempunyai makna tertentu serta diciptakan apabila berlaku sesuatu peristiwa dalam masyarakat tersebut pada masa lampau. Baru-baru ini satu program yang dinamakan Rentak Selangor telah diadakan untuk mengangkat kembali seni kebudayaan persembahan muzik dan tarian dari negeri Selangor selain membuktikan negeri ini turut mempunyai khazanah budayanya yang tersendiri. Pertama yang kita anjurkan berkenaan dengan kebudayaan, khususnya kebudayaan negeri Selangor. Jadi kenapa kita pilih Bugis sebagai salah satu tarian yang kita ketengahkan untuk program pertama ini? Sebab Bugis tu, orang Bugis adalah antara orang asal di negeri Selangor. Dan orang Bugis juga merupakan kalau kita tahu Sultan di Selangor berketurunan Bugis. Jadi kita nak memulakan program pertama ni dengan memperkayakan atau memperkenalkan kebudayaan orang Bugis sebagai antara orang bangsa pertama di negeri Selangor. Sempena program ini, beberapa tarian lama Bugis yang semakin pupus seperti tarian Poja, tarian Patenung, Madu Pabosara dan Zapin Cemara dipersembahkan oleh kumpulan kesenian Citra Ugip kepada para peserta yang terdiri daripada media dari Singapura, Brunei dan Indonesia. Well, I was very interested to be a part of this media trip because personally for me, I don't have that much knowledge of this region's history, our cultural history. So yeah, I was excited to join this and learn more about the roots of this region and I thought it'd be interesting the way that they're presenting it through dance and music. Saya pun tak tahu. So program-program macam Rentak Selangor ini berfaedahkan untuk kami untuk tahu lebih tentang kita punya history, kita punya past, kita punya datuk moyang kita. So it's macam somehow dia benefit kita sebagai orang Melayu. Antara tarian yang menarik minat penonton adalah Zapin Cemara kerana mempunyai gerakan silat yang pantas, menggambarkan aspek-aspek mempertahankan diri tetapi masih mengikut rima lagu iringan. Asaskan silat Cemara Bugis. Mana gerak-gerak dia adalah gerak-gerak silat dalam silat Cemara tu. Satu contohnya, tadi kita ambil gerak 8, 9, 10, 11 dan 12. Mana gerak-gerak dia gerak mempertahankan diri. Gerak-gerak mempertahankan diri. Kalau kita ambil gerak 1, 2, 3 dan 4 tu mana gerak alam. Mana gerak pasak bumi, kemudian menanam. Antara tarian Bugis yang cukup popular ialah tarian Poja yang mempunyai simbolik kasih sayang dan kesetiaan rakyat kepada raja pada masa dahulu. Poja berasal daripada perkataan Bugis yang bermaksud puji-pujian. Ini kerana tarian Poja merupakan sebuah tarian yang ditarikan sambil memuji-muji Sultan dan dipersembahkan semasa Sultan sedang bersantai atau berehat. Pada masa kini, tarian Poja dipersembahkan di permulaan atau di awal sesuatu majlis sebelum majlis tersebut berlangsung bagi mengalu-alukan kedatangan atau simbolik ucapan selamat datang kepada para tetamu yang hadir ke majlis tersebut. Ini dah lama. Sebenarnya tahun 85 kita dah mulakan dah tarian ni. Tinggal lagi tidak ada pendedahan. Dan juga kurang sangatlah pihak-pihak yang nak mendedahkan tarian ni. Jadi baru dalam tahun 2000 barulah kita kembangkan, di mana apabila Tengku Temenggung kata kita sebarkan budaya kita. Diharap program sebegini diteruskan pada masa akan datang agar identiti kebudayaan negeri Selangor dipertahankan kepada generasi muda.